Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya sesebuah negara itu dibina? Bukan dengan batu bata dan simen, tapi dengan sesuatu yang lebih kuat, iaitu idea, semangat dan juga pengorbanan. Hari ini kita akan patah balik ke masa lalu untuk fahamkan kisah kebangkitan semangat kebangsaan, satu perjalanan panjang yang akhirnya membentuk jiwa negara kita. So, persoalan utamanya, macam mana semangat kebangsaan ini boleh lahir? Adakah ia muncul tiba-tiba ataupun ia macam satu benih yang ditanam lama dan perlahan-lahan tumbuh? Jom kita mulakan pengembaraan kita untuk cari jawapannya. Okey, perjalanan kita ni bermula bukan dekat meja rundingan atau dalam Dewan Parlimen tau, tapi jauh sebelum tu di medan perang. Api penentangan yang pertama sekali menyala sebenarnya datang daripada pahlawan-pahlawan tempatan kita. Dan semangat melawan ni sebenarnya bukan benda baru. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dah ada. Puncaknya pada abad ke-19, bila ia jadi perjuangan bersenjata di merata tempat. Tapi, awal abad ke-20 ada satu perubahan besar. Lahirnya satu gerakan yang lebih tersusun, lebih terancang. Cuba kita tengok nama-nama ni. Tok Janggut, Datuk Maharaja Lela, kita selalu dengar dalam buku sejarah kan. Mereka inilah barisan depan kita. Tapi penting untuk kita faham, mereka ni bukan berjuang untuk Malaysia yang kita kenal sekarang. Belum wujud lagi masa tu. Perjuangan mereka lebih peribadi untuk pertahankan maruah, adat dan tanah air mereka sendiri. Jadi apa yang buat mereka ini bangkit melawan? Cuba anda bayangkan sekejap. Hidup anda yang aman tiba-tiba diganggu. Orang luar datang, kenakan cukai macam-macam, masuk campur dalam adat dan agama kita, dan pemimpin yang kita hormati, tiba-tiba kuasa mereka dipersoalkan. Inilah yang mencetuskan kemarahan dan keberanian mereka untuk menentang. Memang mereka ni semua sangat berani. Tak boleh kita nafikan. Tapi masalahnya, perjuangan mereka ni terpencil, sorang-sorang kat tempat masing-masing, jadi senang je untuk British patahkan. Dari sini, mereka dapat satu pengajaran penting. Berani saja tak cukup, kena ada strategi lain, kena ada senjata baru yang lebih hebat. Dan di sinilah ceritanya jadi makin menarik. Medan perang dah bertukar, bukan lagi di hutan atau kubur, tapi dalam fikiran orang ramai. Perang dah tak guna parang dan senapang, tapi guna akal, idea dan kata-kata. Tengok ni, betapa besarnya perubahan ni. Dulu, senjatanya keris dan lembing, kekuatan fizikal. Sekarang, senjatanya pena dan akhbar. Keris tu boleh lawan seorang dua je, tapi pena dan akhbar, ia boleh sampai ke beribu-ribu orang menyatukan fikiran dan membakar semangat mereka serentak. Siapa yang jadi general dalam perang idea ni? Salah satu kumpulan yang paling penting ialah Gerakan Islah. Diketuai oleh para ulama dan cendekiawan, idea mereka mudah tapi sangat berkesan. Untuk jadi kuat dan lawan penjajah, masyarakat perlu kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, jadi satu komuniti yang moden dan berilmu. Macam mana pula idea-idea hebat ni boleh sampai ke tanah Melayu? Ini umpama satu relay ilmu yang menakjubkan. Idea ni bermula di Timur Tengah, lepas tu pelajar-pelajar kita yang belajar kat Mesir bawa balik semangat dan idea ni. Dan dekat sini, mereka guna majalah macam Al-Imam untuk sebarkan kepada semua orang. Nampak macam kertas biasa je kan? Tapi jangan main-main. Akhbar macam Utusan Melayu ni, dia jadi pembakar semangat. Majalah macam Al-Imam pula, dia cabar kita untuk berfikir. Dan novel, yang ni senjata paling halus. Macam Putera Gunung Tahan, ia menyelinap masuk dalam hati pembaca, mendedahkan kezaliman penjajah melalui penceritaan. Okey, bila fikiran orang ramai dah mula terbuka, apa jadi lepas tu? Tentulah tindakan. Semangat yang membara ni tak boleh disimpan sorang-sorang. Jadi, mereka mula menyalurkannya ke dalam satu bentuk yang lebih tersusun, iaitu persatuan dan organisasi. Dan yang menerajui fasa baru ni adalah satu generasi baru yang terpelajar. Mereka ni datang dari institusi pendidikan macam SITC dan MCKK, ada yang dari sekolah agama, ada yang sekolah Inggeris. Mereka lah yang jadi otak dan suara kepada gerakan kebangsaan ni, yang mampu menyusun strategi dan berhujah dengan lebih berkesan. Cuba kita tengok, dekat sini kita boleh nampak gerakan ni dah makin matang dan makin tersusun. Dah tak ada lagi penentangan secara bersendirian. Sekarang dah ada persatuan yang ada matlamat jelas. Ada yang fokus pada pendidikan, ada yang untuk sastra dan ada yang lebih berani, terus berjuang untuk hak politik. Ini menunjukkan satu langkah yang sangat strategik. Perjuangan di tanah Melayu ni, dia bukan macam api lilin dalam bilik yang gelap tau.
Tak, dia lebih macam unggun api di padang terbuka. Angin perubahan dari seluruh Asia datang meniup dan membuatkan api itu menyala dengan lebih besar. Apa yang jadi kat luar negara betul-betul bagi inspirasi yang kuat dekat sini. Boleh anda bayangkan tak, masa tu satu dunia terkejut. Jepun, sebuah negara Asia, boleh kalahkan Rusia, kuasa besar Eropah. Tiba-tiba, mitos yang kata orang Eropah ni tak terkalah, hancur lebur. Bila pejuang-pejuang kita tengok pula semangat Gandhi di India dan gelora nasionalisme oleh Sukarno di Indonesia, ia seolah-olah satu pengesahan. Kemerdekaan tu bukan lagi mimpi, ia sesuatu yang boleh dicapai. Jadi kalau kita nak simpulkan semua ni, perjalanan semangat kebangsaan ni sebiji macam pokok. Benihnya, itulah dia, penentangan pahlawan-pahlawan awal kita. Lepas tu, idea-idea baru dari para penulis dan ulama jadi macam air yang menyiram dan membajai benih tu. Akhirnya, ia membesar, keluar dahan-dahan yang kukuh. Itulah persatuan-persatuan yang jadi tempat semua orang bersatu dan berjuang. Perjuangan mereka dah pun selesai. Mereka dah tinggalkan kita, sebuah negara, sebuah legasi yang dibina atas keberanian dan kebijaksanaan. Sekarang, giliran kita. Kalau perjuangan mereka dulu adalah untuk merdeka daripada penjajah, perjuangan kita hari ini untuk apa pula ya? Soalan ni saya tinggalkan untuk kita semua fikir-fikirkan. Terima kasih.